Perempuan adalah sejenis makhluk yang suka bercakap dan bercerita. Lelaki pula adalah sejenis makhluk yang tak suka orang banyak cakap. Bila dua-dua dia bertemu, dua-dua akan stres. Lelaki akan stres sebab dia rasa perempuan ni banyak cakap. Perempuan pula akan rasa stres sebab dia rasa lelaki tak dengar apa yang dia cerita. So apa yang akan lelaki buat biasanya adalah dia akan cuba bagi solusi dalam setiap cerita wanita supaya cerita tu jadi pendek. Wanita pula dia bukan nak solusi, dia nak awak dengar je. Sebab perempuan ni bila kita dengar dia, dia rasa puas, dia rasa seronok. Sebab itulah sifat dia, dia nak ada orang dengar dia. Kita tak boleh ubah sifat perempuan ni sebab dia tu memang macam tu. Tapi kita ada satu kaedah yang boleh membuatkan dia rasa dia didengari. Setiap kali dia bercerita dengan kita, tunggu ayat penghujung dia. Contoh, kalau dia kata, Bambang nak tahu tak, kat pejabat saya ni ada seorang ni menyakitkan hati saya lah. So apa yang anda perlu buat? Anda tak perlu selesaikan masalah dia, tak perlu bagi solusi, hanya ambil ayat yang terakhir, iaitu apa? Menyakitkan? Lepas tu percayalah dia akan sambung ayat tu. Menyakitkan bang, abang nak tahu tak apa dia buat? Dia gini. Dan sekali dia akan akhir dengan perkataan dia, saya tak puas hati lah. Tak puas hati? So kita akan ulang balik ayat terakhir dia, dan dia akan sambung sampailah dia akan berhenti di satu tempat. Bermakna dia dah puas bercakap. Dan ini membuatkan dia rasa seronok dan dia rasa anda sedang dengar cakap dia. So itu je cara dia, tak payah susah. Jangan bagi solusi, sambung ayat, dengar sampai dia letih. Bila dia letih nanti, dia diam lah.